Jangan gelakkan nilai 1 gram ni. Tuan-puan tahu tak, dengan bermulanya 1 gram yang pertama, banyak matlamat simpanan tuan-puan dapat capai. Bermula 1 gram pertama, tuan-puan boleh beli sebuah rumah, boleh beli sebuah kereta, boleh meminang anak dara orang, boleh pergi haji dan umrah bersama keluarga, dan tuan-puan boleh bina juga dana pendidikan untuk anak-anak tuan-puan. Jangan pandang rendah dengan nilai 1 gram yang pertama ni. Tuan-puan boleh paksa diri untuk simpan 1 gram 1 bulan. Cukup saja 12 bulan. Pada logik akal matematiknya, kita dah ada 12 gram emas. Tapi kebiasaan orang, cukup saja 12 bulan mereka ada lebih daripada 12 gram emas. Bila dikira-kira, mereka ada 15 gram, 17 gram, sampai ada yang 30 gram. Malah ada yang lebih. Pelik kan? Tapi ini benar tuan-puan. Ini adalah aura bila mana tuan-puan buat simpanan dalam bentuk emas. Tuan-puan dah bermula ke 1 gram yang pertama, tuan-puan kena paksa diri untuk bermula dahulu. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.